sejahtera. Hari ini, saya ingin membawa anda mengembara ke zaman silam, mengenali seorang tokoh yang penuh keberanian dan kecekalan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggun Sofia binti Muhammad Tahar, seorang pelajar berumur 11 tahun dari Sekolah Kebangsaan Konvent Setiawan. Sebagai pengawas pusat sumber, saya amat gemar membaca buku. Kerana setiap helaian yang saya silam membawa saya ke dunia baru. Setiap helaian buku yang dibaca juga bukan sahaja memberikan inspirasi, tetapi juga memperkukuhkan cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang bukan sahaja mengejarkan, tetapi juga mengangkat ketukan hebat dari dunia Melayu. Tajuknya ialah Henry the Black, Panglima Awal Pelayar Melayu pertama mengelilingi dunia, karya Syed Mahazir Syed Ibrahim. Diterbitkan oleh Hijaz Records Publishing pada tahun 2020. Buku ini mempunyai 190 muka surat dan mengandungi 9 bab yang memperincikan perjalanan Panglima Awal dalam ekspedisi pelayaran dunia. Siapa sangka bahawa seorang anak Melayu, Panglima Awal, telah menjadi sebahagian daripada ekspedisi pelayaran yang mengubah sejarah dunia. Buku ini mengisahkan perjalanan luar biasa beliau bersama Ferdinand Magellan dari pelayaran yang penuh cabaran hingga saat beliau menjadi individu pertama dari dunia Melayu yang berjaya mengelilingi dunia. Bayangkan keberanian dan kegigihan Panglima Awal menghadapi samudera luas, menghadapi dugaan yang tidak terduga dan tetap teguh sebagai seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Buku ini mengetengahkan keberanian, ketabahan dan kesetiaan. Panglima Awal bukan sekadar seorang pelaut, tetapi seorang pejuang yang membuktikan kehebatan bangsa Melayu di pentas dunia. Kita juga belajar tentang semangat pantang menyerah, kecintaan terhadap tanah air, serta kecekapan dan kebijaksanaan dalam mengatasi cabaran hidup. Satu perkara yang menjadikan buku ini begitu menarik ialah gaya penulisannya yang penuh informasi tetapi tetap mengalir dengan lancar. Setiap bab membawa kita lebih dekat kepada kehidupan Panglima Awal, seolah-olah kita sendiri berada di kapal bersama beliau. Fakta sejarah yang dikupas juga memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang zaman pelayaran ketika itu. Dan yang paling penting, buku ini menyedarkan kita bahawa bangsa kita juga telah mencipta sejarah yang tidak boleh dipandang remeh. Henry the Black, Panglima Awal Pelayar Melayu pertama mengelilingi dunia, bukan sekadar sebuah buku biasa. Ia adalah sebuah kisah inspirasi, penuh semangat dan syarat dengan pengajaran. Jika anda ingin mengetahui sejarah Melayu yang hebat dan kisah seorang tokoh yang telah mencipta sejarah, buku ini adalah pilihan yang tepat. Saya sangat menggalakkan anda untuk membaca buku ini dan menggali lebih banyak kisah hebat seperti ini. Semoga perkongsian saya memberi manfaat kepada semua. Dan teruskan membaca untuk menambah ilmu dan inspirasi. Sekian.